Hai guys, ini 10 tempat paling menakutkan di dunia ya guys. Berdasarkan pengalaman paranormal dan pelancong di seluruh dunia. Nombor 10, Island of Doll di Mexico. Pulau boneka seram, pulau penuh dengan boneka yang digantung di pokok. Kisah hantu kanak-kanak dan boneka yang bergerak sendiri. 9. Sidlik Ossuary Republic Church. Gereja yang dihias dengan tulang manusia. Suasana unik tapi menimbulkan rasa ngeri kepada pengunjung. 8. Bangar Fort, India. Kota terlarang dan terkutuk. Kota lama yang ditinggalkan di Rajasthan. Kerajaan tempatan melarang pelawat selepas matahari terbenam. Dikenali sebagai salah satu tempat paling berhantu di India. 7. Shah to the Breeze Up. Istana hantu perempuan di Perancis. Istana dengan Green Lady yang menakutkan. Ramai pengunjung mengaku terdengar suara wanita menangis. 6. Hauska Castle, Czech Republic. Istana tua abad ke-13 dibina di atas lubang misteri yang dianggap pintu ke neraka. Banyak kisah hantu dan penampakan misteri. 5. Eastern State Penitentiary, Amerika Syarikat, penjara terbiar. Penjara lama di Philadelphia dikenali dengan cerita tahanan disiksa, bunuh diri dan penampakan hantu. 4. The Catacombs, Perancis. Terowong tulang terletak di bawah Paris, mengandungi tulang lebih dari 6 juta orang. Suasana gelap dan lorong sempit buat ramai pengunjung rasa takut. 3. Pripyat, Chernobyl, Ukraine. Kawasan radioaktif terbiar. Bandar ditinggalkan selepas bencana nuklear 1986. Rumah, taman permainan dan sekolah kosong menimbulkan suasana seram. 2. Poveglia, Itali. Pulau Kematian. Pulau berhampiran Venice pernah jadi kuarantin pesakit pesat dan hospital gila. Dikatakan penuh roh yang tersiksa dan penampakan hantu. Nombor 1, Okigahara, Jepun. Hutan bunuh diri terletak di kaki Gunung Fuji dikenali dengan suasana sunyi, pokok lebat dan sejarah bunuh diri. Ramai melaporkan rasa dihantui atau sesat walaupun hari cerah. Itu sahajalah 10 tempat paling menakutkan di seluruh dunia. Bagi anda bagaimana pula ya? Nantikan video yang akan datang. Stay tuned. Guys, tolong saya subscribe, like dan share ya. Bye.